Tambahan. Lulus tambahan yang diluluskan. Kan kita kata yang tambahan semua kita nak tambahan robohkan. diluluskan. Kelulusan di kawasan perumahan ni hanya dibenarkan untuk perumahan dan bukan untuk komersial. Tapi kat sini saya pun kadang-kadang pelik juga tengok macam mana orang boleh dapat kelulusan. Dengan mata kasar pun dah boleh tahu bahawa ini bukannya perumahan untuk orang duduk dengan keluarga. Jadi rasa orang buta pun boleh tahu yang tempat ni nak dibuatkan untuk hostel dan untuk komersial. Bagaimana dapat kelulusan ni? Ni saya nak tanya. Kan? Dan kemudiannya dapat keputusan mahkamah untuk dirobohkan benda-benda yang pembangunan yang tak diluluskan. Sudahlah diluluskan benda yang tak munasabah. Yang tak diluluskan pun dia langgar juga. Saya dah buat janji untuk berjumpa dengan Datuk Bandar dan akan ketegahkan perkara ini. Tak boleh berlaku. Ini kawasan Melayu. Orang asing duduk sini dengan bawa botol-botol arak apa semua, dan awak perempuan tak menghormati sensitiviti orang Melayu dan orang Islam di kawasan sini. Merosakkan budaya agama Islam, bukan budaya Melayu. Apabila orang bangsa asing nak buat sampai benda yang tak munasabah macam ini satu pengkhianatan yang besar kepada bangsa kita. Saya tak boleh terima.